Hari tu kan Melissa ada terbaca satu ranting kat internet ni. Memang kesian, tapi geram pun ada masa baca itu. Okey, ada seorang buyer ni dia cerita banker asyik suruh dia tambah duit deposit rumah saja. Mula-mula dia suruh letak 20%, lepas tu dia dah usaha letak, still tak lulus juga. Lepas tu kan bank suruh tambah 40% deposit. Akhirnya kena reject juga. Bayangkan betapa sakitnya hati dia. So, Melissa faham perasaan dia. Mula-mula kita mesti ingat, kalau mohon sendiri, direct bank ni mesti senang dan cepat lulus kan? Tapi realitinya bila timbul kes rumit ataupun complication macam ni, baru korang sedar yang tak ada sesiapa pun boleh bagi nasihat yang betul untuk selamatkan kes korang. Benda sakit hati ni kan sebenarnya boleh dielakkan kalau dari awal korang engage mortgage consultant macam Melissa. Korang kena faham, kat Malaysia ni ada banyak bank. Dan korang pun kena tahu tak semua bank selera diorang sama. Mungkin profil kewangan korang tak sesuai dengan selera bank A. Sebab tu bank A nak macam-macam dokumen ataupun deposit dari korang. Lagipun korang kena ingat banker tu, diorang bekerja dengan bank tu. Dan bank tu yang bayar gaji kan. Jadi diorang wajib kena push produk bank diorang sahaja. Takkanlah diorang nak bagi tahu korang, Kak, profil Kak ni tak lepas kat bank kami. Tapi kalau Kak pergi bank sebelah tu garanti lulus. Memang taklah diorang nak cakap macam tu. Sebab tu kalau ada mortgage consultant macam Melissa, kerja korang jadi sangatlah senang. Melissa akan review dulu profil korang secara menyeluruh. Lepas tu kita tapis bank mana yang paling sesuai dan package menarik dengan situasi anda. Korang jangan risau, korang tetap akan dapat direct communication dengan banker kami juga. Tapi kelebihan dia, kalau ada apa-apa isu atau complication tengah jalan, at least Melissa ada kat belakang untuk bantu nasihat macam mana nak atasinya. Kalau korang nak Melissa bimbing, cuba DM dan komen kat bawah. Nanti Melissa bantu semakkan.